Zimbabwe pernah menjadi salah sebuah negara paling makmur di Afrika. Namun, sekitar tahun 2007 hingga 2009, negara ini mengalami hyperinflasi yang luar biasa dan pada kemuncaknya keadaan inflasi mencecah lebih 79 bilion peratus setahun. Nilai mata wang Zimbabwe jatuh begitu teruk sehingga wang kertas 100 trilion dolar Zimbabwe tidak mudah membeli sebiji roti. Harga barang boleh berubah beberapa kali dalam sehari dan rakyat terpaksa membawa beg penuh duit hanya untuk membeli keperluan asas saja. Punca utama krisis ini adalah cetakan wang tanpa kawalan oleh kerajaan, kejatuhan pengeluaran ekonomi dan hilangnya keyakinan terhadap mata wang negara. Akhirnya, rakyat beralih kepada dolar Amerika Syarikat, rand Afrika Selatan dan emas sebagai medium pertukaran yang lebih stabil. Kisah Zimbabwe adalah peringatan bahawa nilai duit kertas boleh jatuh ke tahap yang sifar. Sebab itu, menyimpan sebahagian kekayaan dalam aset sebenar seperti emas adalah langkah yang bijak. Emas tak boleh dicetak sesuka hati. Nilainya diiktiraf di seluruh dunia dan terbukti menjadi pelindung kekayaan dalam krisis. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.